Okay, so kita dah tengok dah interior EMAS 5. Kita dah tahu dah rupa EMAS 5. Tapi macam ni EMAS 5 ni drive? Diorang cakap best. Let's go check it out. Okay guys, akhirnya kita dapat dedahkan how the Proton EMAS 5 drives. First impression ialah saiz dia kena. Tak besar sangat macam EMAS 7. Senang nak bawa, senang nak parking. Turning radius 4.95 meter tu yang Proton asyik tunjuk-tunjuk kita tu memang betul. Aku pusing figure of 8, dia ikut je. Tak rasa berat, smooth je. Ketat je dia pusing. Badan dia compact tapi tak rasa cheap. Kau boleh rasa chassis tu solid. Kalau kau biasa dengan Saga, kau akan faham maksud aku bila aku cakap ini rasa Proton. But of course, ada refinement sikit biasa dia EV. Suspension dia pun rasa well tuned. Dekat selekoh, sampailah 100 km/h atas bank track tu. Tak rasa goyang langsung. Setup belakang dia guna multi-link, benda yang kau jarang jumpa kat segmen ni. Itu yang bagi dia confident masa cornering, tak macam banyak EV yang lain, rasa berat atau terapung. Untuk motor dia, dia bagi 150 Nm of torque. Tak besar tapi cukup. 0 to 50 dalam 3.9 seconds dan itu memang real. Dia bukan EV nak tunjuk power tapi sesuai untuk real life driving. Nak keluar sempang, nak potong lori, nak selit waktu jam, cukup. Ada sedikit delay bila mula tekan pedal, mungkin sebab sistem safety tapi lepas tu dia terus jalan. Steering dia ringan, tak banyak feedback. Tapi kau akan tetap tahu apa tayar tengah buat. Brake pun rasa yakin. 100 ke 0 in 36.9 meter. Tu bukan marketing, memang betul dia boleh stop. Pedal feel dia natural, senang kawal masa jam atau masa panic stop. Regen braking dia pun tak sangat agresif. Dia ada rasa macam natural feel of an engine car. Tapi tu korang boleh set lah nanti. Kalau nak coasting ke, nak agresif ke, ada je. Kesimpulan, dia takkan menang mana-mana perlumbaan. Tapi jangan tengok angka 150 Nm tu dan ingat dia lembik. Untuk kereta bandar, dia ada cukup kuasa, cukup respons dan cukup tangkas untuk menyelit masa trafik. Tambahan pula, ride dia sedap. Mungkin antara yang terbaik Proton buat setakat ni untuk EV. Jadi kalau kau guna dia macam mana dia sepatutnya digunakan, kereta bandar harian, EMAS 5 ni sebenarnya agak hebat.